Saya nak takbir awal ketika solat jemaah, tapi tidak boleh kerana terganggu dengan takbir kuat jemaah sebelah. Kawan saya kata takbir tak apa kuat, yang tak boleh baca Fatihah kuat hingga ganggu jemaah. Betul ke? Jawabnya, yang betul kalau kita semayang jadi makmum, semuanya perlahan, tapi perlahan bukan tak berbunyi, dengar di telinga saja. Allahu Akbar. Jangan takbir kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dengar telinga je. Kita makmum. Tu imam Allahu Akbar. Kita makmum. Allahu Akbar. Jangan makmum pula. Allahu Akbar. Padahal dia makmum. Kenapa? Kalau kita biasakan takbir kuat, kadang-kadang mengganggu orang. Nah, ni tengok sebelah. Dia takbir kuat. Nah, perlahan al-isma' bin nafsi. Semua A to Z, takbir sampai salam, dengar di telinga sudah memadai. Nak pula tu imam tengah sujud, dia mari lambat. Orang tengah sujud, dia sapa Allahu Akbar, orang pun Allahu Akbar. Datang ni kata lagi. Nah, tu imam sujud lagi, jeng habis orang.